So, alang-alang kat sini korang ada masuk my life kan. I just nak tanya sikit, apa benda kecil hari ni yang buat you rasa okey? Apa benda yang hari ni, benda kecil yang you buat you rasa okey? I rasa benda kecil hari ni adalah I rasa macam benda yang I bersyukur adalah I boleh pergi beli barang dapur and I tengah tunggu husband I balik nak masak. Itu benda kecil yang I bersyukur. I rasa bahagia menyediakan juadah makanan untuk suami tersayang. Okay, itu adalah benda kecil yang I rasa seronok hari ni. Excited nak masak, excited nak sediakan nak masak untuk suami. Itulah antara benda kecil yang buat I rasa okey. So, sebenarnya banyak benda kecil tu, bukan semata kecil tapi dia banyak sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita sedar, kadang-kadang kan bahagia tu bukan benda besar. Dia cuma rasa cukup untuk hari ni boleh buat kita rasa macam bahagia. Buat kita rasa bahagia, buat kita rasa hidup, buat kita rasa tenang, dan itu pun dah sebenarnya dah cukup berani dah.